Okey, hari ini Volvo secara rasminya telah melancarkan Volvo ES90 untuk pasaran Malaysia. Okey, apa yang menarik untuk Volvo ES90 ini adalah Volvo menampilkan teknologi baru iaitu teknologi 800 volt yang mana ia boleh mengecas selama 10 minit dan boleh memberikan jarak sehingga 300 km. Manakala pengecasan daripada 10 hingga 80% pula mengambil masa selama 22 minit. Okey, untuk Volvo ES90 ini, ia merupakan model sedan baharu daripada Volvo yang mana ia menggabungkan antara sedan juga fastback pada bahagian belakang. Ia menggunakan grey ikonik Volvo yang mana kosong pada bahagian depan dan juga rekaan lampu Thor Hammer. Secara keseluruhan, rekaan Volvo ES90 ini masih lagi rekaan Scandi yang mana minimalis tapi nampak ranggi untuk pembawa-pembawa di Malaysia. Secara umumnya, kalau kita tengok Volvo ES90 ini nampak macam EX30, tapi apa yang membezakan pada bahagian belakang bentuk fastback ini, ia menggunakan rekaan lampu bentuk C dan juga ruang boot dia adalah lebih besar sedikit yang mana ia hadir dengan kapasiti sekitar 424 liter dan apabila turunkan tempat duduk ni ia boleh tampung sehingga 901 liter dan untuk ruang front pula ia boleh memuatkan sekitar 27 liter yang mana anda boleh letak port pengecas dalam ruang itu. Okey, untuk Volvo ES90 ini ia hadir dengan sistem audio Bowers & Wilkins yang mana ia memuatkan sekitar 25 pembesar suara dalam kereta ni dan menggunakan skrin sebesar 14.2 inci dan boleh menyokong Apple CarPlay dan juga Android Auto. So untuk bahagian sini juga ia hadir dengan skrin untuk pemandu yang akan menunjukkan jarak pemanduan yang ada dan juga bateri yang tinggal dan juga untuk pengaktifan ADAS dia akan muncul pada bahagian skrin pemandu ni. Volvo juga mengatakan yang mana dia telah menambah baik bahagian roof untuk ES90 ini yang mana ia menggunakan electrochromic panoramic roof yang mana ia akan menapis sinar UV sehingga 99.9%. Okey, untuk drive mode pula ES90 ni ada dua mode iaitu mode standard dan juga mode off-road. So kalau off-road kita boleh aktifkan. Yay. Okey, itu sahaja untuk Volvo ES90 ni. Ia hadir dengan 4 pilihan color iaitu Vapor Grey, Crystal White, Denim Blue dan juga Onyx Black. Dan bagi anda yang berminat, harga jualan untuk Volvo ES90 ini adalah bermula RM339,888 dan untuk 100 pembeli awal anda boleh mendapatkan rebat sebanyak 2% untuk pembelian Volvo ES90.